adalah apa staff paling senior kat sini. Lagi tua dari kita. Aku pun 18 tahun. Starting dia mesti berapa ekor lembu yang aku nak ada. Nak kena ada. Actually it should be the other way around. Berapa banyak tanah yang kita ada untuk bagi makanan untuk lembu, formula dia. Mula dulu. Berapa mileage kasut ni tadi? Memang rasa ni baru tu Alif. Wah, itu yang kita nak. Korang boleh tengok macam ni je. Tengok dia. Dah. Lebih-lebih tak Mesin yang pertama di Malaysia sahaja. Maknanya orang lain buat manual? Ya. What? Bonjour 2026 March. Wah, ini memang new box New box. New design. New design. Hari ni kita ke satu tempat yang dulu aku pernah bekerjasama, kan? Macam korang tahu, kita buat geng sahur macam berbuka baru-baru ni. So alhamdulillah dapat jemputan datang ke diorang punya plant di Bandar Enstech ni. So hari ni very interesting. Sebab apa? Kita dapat special treatment, memang one of a kind. Nak tengok macam mana diorang produce susu Dutch Lady yang kita selalu minum, anak-anak kita selalu minum. Kena tengok macam mana diorang bekerja, siapakah di sebalik Dutch Lady ni. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Mio. Saya Mio Ahmad. Assalamualaikum. Alif, apa khabar? Saya nak kena register dulu. Register dulu. Okay. Jam dah ni QR. Oh, QR Dekat QR. Okey. Saya Mio Safety Lead Dutch Lady. Okey, memang kena safety ni Ke safety dulu. So kita ada QR code untuk semua visitor, perlukan untuk lengkapkan. Ya. Ada visitor safety video sekali dalam ni. Okey, baik. Okey. Okey dah. Alright, dan Alright. okay, ini untuk visitor Okay. Untuk security agak tinggi, ketat. So hanya orang yang authorized person saja yang dibenarkan masuk. Ini memang plantation ni lain macam macam nak masuk flight. Pergi oil and gas. Hidup. Wah. Allah. Allah. Panas sekali lagi. Sekali lagi. Tolong. Saja je drama sikit dah boleh masuk dah. Kita kat kilang ni, kita memang betul-betul no joke punya safety tau. Memang kena follow tengok laluan kuning ni untuk laluan berjalan kaki. I see. So kita ada 7 life saving room memang tip-top untuk jaga safety kita. Penting. Pergi dan balik tu memang sangat penting. Oh nice. Weh, ada lembu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain macam Lain macam. Jemputan selalunya berada di dalam tu, tapi orang pertama yang bawa ke sini. Sebab nak tunjuk kau something ni. Apa ni? Ni dah dia. Ni perkenalkan. Ni? Ni Daisy. Oh, ni Daisy? Yang anak dia Maya. Daisy and Maya. Daisy and Maya. Masya-Allah. So inilah kita punya iconic statues yang kita bawa daripada kilang lama kita kat PJ tu. So ni adalah plant baru. Ini adalah kilang baru Dutch Lady. I see. Dekat Enstech. Jadi kilang lama tu kita dah tutup, tapi kita bawa benda yang paling berharga kat kilang tu datang kat sini. Ni Inilah dia. Ni adalah apa staff paling senior kat sini. Staff paling senior. Ali tahu tak berapa lama ni, Lik? Berapa lama? Dia lagi tua dari kita. Aku pun 18 tahun. Baru 18 tahun. Yang ni sejak 1970s dah ada. 1970s Yes. Wow, a long way. Dutch Lady sebenarnya dah lama dah kat Betul, Malaysia. dah lama. Stiker lagi kat sini. 1963 di Malaysia. Di Malaysia. Dan yang bestnya, ada tengok kat sini, siap ada blue pickle cord ke apa ni sebenarnya? Jom. Memang kita ada sediakan pickle cord juga untuk staff. Wow. Dia berada, dia exercise petang-petang after dia punya shift kan. Wow. Of course, sebagai satu company, kita actually very proud of our people. Dan ini adalah tenaga-tenaga kerja Dutch Lady yang memperkasakan syarikat setiap hari lah. Boleh tengok lah. Ini semua staff Dutch Lady yang ada dekat plant ni? Tak ada di seluruh, di seluruh Malaysia lah maknanya. Jadi kita tengok kat situ nama Dutch Lady. Tapi yang orang kata apa, yang menggerakkannya adalah anak watan warga negara Malaysia. Studio kau ada Dan? Letak gambar staff-staff kau? Tak ada kan? Ni kau kena buat macam ni nanti. Bukan nak kata Dutch Lady ni semua orang sini aja tak. Budak-budak Gen Z pun ada. Idea budak-budak Gen Z, idea baru pun Betul. diperlukan. Kena ada. Pada tahun 1963 tu syarikat, so dia mula-mula dengan nama Pacific Milk. Kemudian tahun 1975 ditukar kepada nama Dutch Baby. Dutch Baby. Mungkin kita sebab kita muda lagi, Kita generation muda kita lagi. tak kenal Dutch Baby ni. Mungkin tapi kalau kita tanya ayah kita, pok kita, mak kita tu mungkin Dutch Baby dia kenal. Dutch Baby ya. Tapi lepas tu bila baby tu dah membesar, ditukar pula nama Dutch Lady. Dutch Lady. So bayangkan kilang yang pertama di sini 1963. Ya.
Kemudian kita melabur semula kat Malaysia untuk bina kilang baru tahun 2020. Boleh? Sila masuk. Hello. Surprise! Birthday cake ni birthday cake? Tak ada? Wow. Saya tengok yang ramai-ramai tu tak nampak macam Gen Z pun. Ini semua Gen Z ni. Ini semua kanak-kanak susu semua. So sekarang dekat Dutch Lady, what's your role? As a product developer. For new products? New product, yes. Sekarang tengah work on buat produk? That's why kita... Itu PNC. Dah, itu PNC. PNC. Okey, beritahu sekarang. Apa? Tapi ni Dutch Lady sebenar. Ni. Dia pakai susu. Hari tu masa kita buat geng sahur macam berbuka kan, adalah komen-komen bila kita promo ajak orang pergi masjid. Adalah mulut-mulut yang berkata, oh pandai Dutch Lady sekarang menyelinap masuk kat dalam masjid, dia kata. Sebenarnya kalau korang nak tahu, Dutch Lady ni di bawah company Friesland Campina. Friesland Campina ni apa? Friesland Campina ni sebenarnya sebuah syarikat yang berbentuk koperasi di Belanda. Oh, I see. So kita punya bosses di Belanda tu sebenarnya farmers, real farmers. Dia pun ada koperasi. Dia pun ada koperasi juga dan dia punya koperasi memang berniaga produk tenusu dengan susu je. I see. So kekuatan kami adalah kita ada dairy heritage daripada Belanda yang more than 150 years. So kalau korang fikir Dutch Lady ada kena-mengena dengan benda tu, tak ada kena-mengena langsung, korang boleh minum. Satu family, minum tanpa was-was. Rupanya aku datang sini kena kerja bro. Aku ingatkan nak experience apa. Rupanya Izmi bawa ni suruh aku training kan. Kenalah buat something kan. Kalau tak lampu kat sini tak on ni. Ini apa cerita? Apa yang sedang kita lihat ni? Inilah kalau misalnya kita bagi training dekat farmers kat Malaysia kan. Kalau dia nak berniaga orang kata apa dairy farming, ni adalah model ataupun farming yang dia kena buat kat Malaysia lah supaya ada kualiti dan juga kuantiti susu yang akan keluar daripada lembu-lembu yang dijaga tu lah. I see. Dia kan, Liv, kalau misalnya ada orang nak berniaga dairy farming ke, ataupun nak mulalah dairy farming, starting dia mesti, berapa ekor lembu yang aku nak ada. Actually, it should be the other way around. Berapa banyak tanah yang kita ada untuk bagi makanan untuk lembu, itu yang formula dia. Mula dulu. Maknanya kalau tanah kita cukup untuk 20 ekor lembu, 20 ekor lembu lah. Maknanya kalau tengok ni, kat sini ada apa, different grass. Yes. Memang diperlukan susu ni. Lembu ni untuk makan different grass. Betul. Ya ke? Sebab lembu ni kalau makan dia tak cantik, susu dia tak kualiti. Macam Alif selalu kalau pergi ke kedai jumpa brand Dutch Lady kan, kita jual susu dan sebagainya. Tapi Alif tahu tak sebenarnya Dutch Lady pun kita supply produk tenusu dan susu kita kepada kitchen, cafes dan sebagainya. So yang itu di bawah Friesland Campina Professional. So mungkin setengah-setengah produk ni Alif tak pernah nampak dekat market sebab macam kita ni tak pernah tengok. Tak pernah tengok kan. So ini memang kalau Alif ada buka kafe ke, nak buka kopi ke, boleh cari kami lah. So barista-barista kat luar sana pun actually ada yang menggunakan susu kita dalam dia punya kopi lah. Yalah, kopi yang berkualiti, you need proper milk. Betul. Terry? Hai Alif. Hi, nice to meet you. Dia beritahu you tinggi. You orang Malaysia? Saya orang Malaysia. Macam mana you boleh tinggi macam ni? Ya, pasal saya minum Dutch Lady ni sejak kecil. Terry, dia tunjuk I apa? Ya, actually I nak tunjuk pasal ni plant ni besar sangat. Wow. Ya, actually 30 ekar. Ya, tadi I masuk dekat sini. Ya, betul. Ya, so sekarang kita nak masuki plant, ya, packing plant kita. So I just nak bagi tahu lah berapa besar plant kita. Actually sekarang baru separuh saja kita pakai tanah ni untuk bina plant ni. Ya. So satu hari kita boleh produce sampai 600 tan. Ya. 600 tan susu. Ya, betul. Weh, 600 tan susu. Tapi kita mainly untuk Malaysia market, tapi kita juga ekspor kepada Singapura, Brunei and Hong Kong. 600 tan susu sehari. 365 hari setahun. Ya. Ni gambar-gambar siapa ni Terry? Oh, gambar-gambar ni actually adalah semua employee kita. So actually kita nak bagi employee kita datang bekerja dengan selamat dan juga balik rumah kepada kesayangan dengan selamat juga. Drive betul-betul, buat kerja selamat kat sini lah. Ya, betul. Okey.
Kita nak kena tukar baju dulu. Tukar fashion sikit bila datang sini. Jom. Kenapa kita nak kena pakai baju doktor ni? So salah satu sebab kena pakai kot sebab kita tak tahu apa kotoran kita bawa daripada luar. Oh, So nak see. melindung produk-produk kita lah. Kenalkan Najwa Dutch Lady. Kalau kita ingat Dutch Lady ni sebenarnya Malaysian lady ya, yang berusaha untuk memastikan Dutch Lady berhasil dengan sempurna. Bila Alif minum tu sedap dan berkualiti. Okay. Ini memang safety betul. Kena tutup telinga. Pernah tak saya takut dalam ke kilang ni? Tak perlu takut sebab safety ada kan. Ada hantu tak? Ada. Saya orang baik. Ini adalah contoh kecederaan yang boleh berlaku. Ambil nafas. Dia diberi kasut untuk kita pakai. Berapa mileage kasut ni tadi? Kalau buat jogging? Memang rasa ni baru untuk Alif. Itu yang kita nak. Dah cuci tangan, sebelum masuk sini kena pakai hand sanitizer dulu. Kalau tidak dia memang tak bagi lalu. Sebagai contoh, Aidit punya tangan tengok. Beri jalan. Okay. Tu cleanliness is the mode of payment nak masuk sini. Sepanjang masa tadi tak bau susu lagi. Ni adalah kali pertama aku macam masuk satu tempat. Ni adalah bau susu. Ni dia bau susu. Dah masuk sini bau kopi lah. So ini adalah bos kita daripada Belanda. Ya, nama dia Paul Seelen. Ya, dia adalah operation director kita. Paul Seelen. Ya, Paul Seelen. Wow. Yang ni purpose machine ni dia buat apa? So sekarang kita adalah tempat pre-process. So tempat ni kita mix susu. Lepas kita proses, lepas tu kita akan standardizekan susu yang kita proses. Ini keupayaan dia boleh proses sampai 600 tan sehari. 600 tan sehari. Mana dapat susu tu? Macam mana transport susu tu? Susu actually kita dapat ingredients daripada kita Frisan Campina. Ya, dia supply semua ingredients ke sini. Lepas tu kita buat mixing dan juga kita proseskan. Kita juga sourcing susu tempatan untuk pack sebagai fresh milk. I see. Ini memang tak ditunjuk. Ini tak boleh. Sebab apa? Ini adalah rahsia Dutch Lady. Korang boleh tengok macam ni je. Tengok je. Dah. Lebih-lebih tak ada. Wow. So inilah adalah control room kita. Ya, so sini memang kita jalankan proses semua secara automatik. Ya, boleh nampaklah kita memang ada 2 operator dekat sini yang jalankan proses. Wow, ini memang control room control center ni. Yes. So ni adalah the brain of the whole factory. The heart of the heart, factory. Ya. Ui, nak buat susu 24 jam tu. Betul. Untuk menampung keperluan satu Malaysia juga market ekspor kita. Wow. Rupanya dekat sini tak ada umpah-lumpah. Sebab semua robot je. Tadi, ni kita ke apa ni? So ini adalah filler 1 liter kita. So sekarang kita nampak operator kita tengah masukkan paper ke dalam mesin. Ya. So actually kita perlukan sangat minimum operator untuk jalankan mesin ni. Ya, operator hanya masukkan packaging dan juga uruskan ada apa isu untuk mesin ni sahaja. So, operator tu dekat atas, dia masukkan the box paper ke dalam paper halus je, betul tu? Kemudian paper akan masuk dalam filling mesin ni. Boleh nampak, ini actually kita panggil aseptic filling, ya. Means susu ni semua pack dalam keadaan hygienik. Tanpa ada apa-apa bakteria atau foreign object boleh masuki chamber ni. Dalam 1 minit boleh buat berapa? Dalam 1 jam, mesin ni boleh produce 12,000 pack. Yang kecil ni, tugas dia untuk tiup je. Blower. Ni laser untuk tulis tarikh dan waktu. Yang ni, mesin ni rekod by the second. So bayangkan, the whole thing, benda ni, semua ni, daripada paper sampai jadi kotak, sampai dia isi, sampai ni, nak produce ini. So, dalam 1 jam, boleh buat 12,000 pack.
Tadi I tahu ni apa? Ini kalau staff operator boring-boring, dia boleh main slide. Oh, tak boleh. Ini untuk kita punya finish good, transfer kepada DC kita. Ya. Oh. Boring. Okay, tiba. So Terry, ni proses apa lah? Ya, so lepas kita keluar daripada filling kan, Aha. kita kena masukkan packaging yang seterusnya. So sekarang kita masuk dalam multi packing. Oh. Ya. Ni maknanya I boleh ambil ni? Boleh jika nak ambil untuk tengok, boleh? Ya ke? Ya. Wih, lajunya. Wah. Maknanya I boleh bawa balik ni Bawa balik boleh, tapi jangan minum dulu. Kenapa? Ya, pasal kita ada incubation. Kalau pas QC, baru kita selamatlah untuk diminum. Oh, boleh selamat diminum. Alah, baru nak balik. Okey, sekarang ambil kan. Aku kena letak balik. Oh, power Alif. Aku impress gila. Mesin ni pun sama juga. Ya, Alif. Multi packing dalam banda ni memang kita saja yang buatlah dekat Malaysia. So memanglah kita hias beli mesin ni untuk buat multi packing ni. Ya, memang mesin yang pertama di Malaysia sahaja. Ha? Maknanya orang lain buat manual? Ya. What? Pakai mesin kita boleh buat 1000 carton satu jam. Si. Okey, so Alif, untuk semua carton yang kita produce kan, dia akan sampai sebelah sini untuk pelletizing. Aha. So kita memanglah kita pakai robot untuk buat pelletizing. Ya, tujuan kita pakai robot pun pasal IR 4.0 untuk memang meningkatkan kita punya efisiensi. Pasal line ni jalan laju, 1000 carton memang kita kena pakai robot. Oh. So Alif, habislah tengok production ni. So next I pass you kepada Cikgu Najwa kita Okey. untuk you tengok macam mana kita buat quality control. Okey, thank you Cikgu Terry. Thank you. Thank you for coming. Thank you bro. Okay, seperti Cikgu Terry cakap, kita sekarang akan cari Cikgu Najwa. Assalamualaikum. Salam, selamat datang Cik Alif. Jadi kita dah berjumpa lagi dengan, inilah Dutch lady sebenar. Sebenarnya dia Malaysian lady. Okey, ini center apa ni? Ini ialah makmal, Okey. lab kami. So bahagian ni dia panggil chemical lab. Okey. Yang mana lab test-test yang buat dalam ni ialah yang kimia-kimia related lah ke Okey, consumer. saya ada soalan. Bila dah packing-packing ni, ada certain temperature tak yang perlu dia susu yang dah di box tu perlu berada apabila dia dihantar ke Okey, sebab kita ada distribution dua center? jenis produk. Satu panggil pressurized, satu lagi UHT. Okey. So pressurized tu ialah short shelf life, means dia tahan 60 hari je. Yang tu yang you kena keep dalam chiller. Oh. Untuk UHT, you boleh cap 10 bulan room temperature. Yeah. Ini contoh pressurized, boleh kenal daripada bentuk kotak dia. So dia short shelf life. Kami baru je produce, dia tahan dalam 2 bulan macam tu je. Oh, 2 bulan saja. Tapi kalau buka boleh tahan berapa hari selalunya? 3. 3 hari. Tapi kena simpan dalam chiller. Kalau biar kat luar, time tu jugalah boleh Time basi. tu dah dia basi kan. Ingat korang jangan main pandai. Buka waktu lepas seminggu boleh gini baru buka. Bukan saja anak-anak perempuan aku tapi sebagai Iron Man ni Ali punya favourite. Sekali sedut je habis. Hai. Ya, bukan saja sedut tu. Poket saya pun sedut juga. So, okay, ni testing yang buat saya kata rapid sebab dalam masa berapa minit je kita dah boleh dapat full result. Kalau company lain ataupun industri lain dia still pakai konvensional yang memerlukan berjam-jam baru dapat result. Percentage of dia ada pencemaran tu, exposure to germs or bacteria tu how many percent? Tak ada. Oh, tak ada. Dia kata ni ada mesin yang antara paling mahal lah. Dutch lady pakai benda ni untuk periksa the quality, the pH, all the data, pH lah, ASB lah, USB lah, EPF lah, semua benda dalam susu ni. Nak tengok dia punya consistency dia. So basically all they need to know, nak tengok sama ada susu tu mencapai kualiti atau piawaian yang diorang set. Voila. First mereka menggunakan sensory mata untuk melihat tekstur susu ni. Oh macam ni lah. Okey. So tu smooth tak ada apalah. Banyak Ali buat ni betul lah ni? Betul. Weh, aku boleh kerja sini ke macam mana? Lepas tu menggunakan bau juga. Jadi bau. Apa yang kita nak bau dia sebenarnya? Bau macam susu mana? lah. Bau susu lah. Jangan ada bau chemical, jangan ada bau ubat. Bonjour, 2026, March, Bandar Estate,
This is very good milk. Ni kalau memang sesuai untuk buat makan dengan cereal pagi-pagi. This is the smell. Menggunakan kita punya sensori hidung yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kita tu memang digunakan. Tapi sekarang ni ada mesin untuk detect apa yang aku dah cerita tadi. Got the fresh milk inside. Oh, double click Komputer ni memang boleh buat reply email kat ke? Tak boleh ah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tiba-tiba nak buka MySpace pula kat sini So result dia, susu ni lulus dengan cemerlang dan korang boleh dapatkan di mana-mana outlet berdekatan yang menjual Dutch Lady. Tip. Kalau selalunya orang Malaysia ni bila dia beli barang, dia tengok dua benda je. Okey. Satu harga, kedua expiry. Lagi satu saya nak share dengan Alip ni, logo merah ni, logo pilihan lebih sihat. Ya. Yeah. Yang ni maknanya produk kita ni dah mendapat pengiktirafan daripada KKM sendiri. Maknanya kalau dalam kelas susu dengan jenama-jenama lain, yang ni kalau ada ni diiktiraf Lebih sihat lah. lebih sihat. Bukan paling sihat, lebih sihat. Lebih sihat. HCL, Healthier Choice Logo. Macam Alip fit kan, Alip boleh ambil full cream lah. Macam saya kena ambil low fat lah. Tapi saya pagi saya minum ni. Kopi. Wah, ini memang new box New box. New design. New design. Goncang dulu, shake well dan kita kena bau dulu. Oh yeah. Jom, ini cara yang betul untuk kita tuang. Betul? Ni cara dia. Yeah. Nampak tak dia tak? Oh, dia tak berkocak. Dia tak berkocak. Yes. That's it. Oh yes, Dutch Lady. Creamy, delicious, nutritious. Nutritious.